وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعلنا اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص فيهما يا أرحم الراحمين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Nazir Masjid Malan Nazir, tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa dan pentadbiran, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji-puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, kurniaan dan kelebihan yang diberi pada kita semua. Dapat lagi kita berkumpul bertemu pada malam ini melaksanakan kebaikan, ketaatan dan juga amal-amal yang salih. Semoga kita semua terus diberi kekuatan untuk istiqamah melakukan kebaikan, amal-amal salih sehinggalah sampai masa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita berkongsi berkait dengan salah satu surah daripada Al-Quran, iaitulah kita ambil sedikit ulang kaji daripada surah Taha, ya, surah Taha. Sebagai rujukan, tuan-tuan boleh tengok surah Taha, dia ada pada juzuk yang ke-16, muka surat 312. Surah ini merupakan surah yang ke-20 mengikut susunannya dalam Al-Quran, dan surah ini mengandungi 135 ayat. Surah Taha 135 ayat, ada pada juzuk yang ke-16 muka surat 312. Surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, surah ini antara surah yang awal turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dia merupakan min tiladil awal, daripada surah-surah yang awal. Surah Taha 135 ayat ini membentangkan kepada kita beberapa makna. Antara kandungan yang boleh kita ambil dan pelajari daripada surah Taha, mungkin boleh disimpulkan pada ayat kedua daripada surah ini. Bila mana kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Selepas Taha ayat yang pertama, kita serahkan ilmu, makna dan hikmahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menyebut, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. Kita ambil perkataan litashqa.
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tashqa maknanya susah. Tashqa maknanya payah. Kalau perkataan yang mungkin agak kasar, kita panggil tashqa ini diambil daripada perkataan syaqawah, artinya kecelakaan. Jadi surah ini membentangkan kepada kita bahawa orang yang mengikut petunjuk Al-Quran, mengambil agama sebagai panduan, mengambilnya sebagai pedoman, maka dia akan dijaga daripada kesusahan, kepayahan dan kecelakaan. Kami tak turunkan Quran ini kepada engkau wahai Muhammad untuk engkau susah. Jadi surah ni bahasa mudah dia untuk seseorang itu mendapat kebahagiaan, ketenangan, kesempurnaan, maka ambillah Al-Quran. Ambillah petunjuk, sumber utama kepada agama ini sebagai panduan dan pedoman. Jauh daripada petunjuk dan juga kandungan serta ajaran Al-Quran ini menyebabkan kita menjadi susah, payah, sempit, ya, dan apa saja perkataan yang boleh kita ambil daripada kalimah tersebut. Kalau kita cuba kaitkan di peringkat awal ketika baginda membawa agama, kita tahu 3 tahun pertama baginda memilih unsur-unsur yang salih. Kita belajar dalam sirah 3 tahun pertama itu dakwah secara sembunyi ataupun sebenarnya pilihan. Nabi pilih orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang baik. Itu 3 tahun pertama. Kemudian bermula dakwah secara terang-terangan. Daripada situ kita dapati bermulalah penentangan, pendustaan, tekanan, azab, seksa, bahkan ada yang dibunuh. Jadi ini membuatkan mereka yang mengikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikut petunjuk wahyu, seolah-olah berada dalam kesusahan. Bila ikut Muhammad je kena kejar, kena seksa, kena bunuh. Adakah ini ajaran yang dibawa? Maka antara surah yang awal disebut ayatnya ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami bukan nak turunkan agama ini untuk buat kau susah. Jadi dia sebenarnya membawa kepada ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa kalimah untuk memujuk dan juga kalimah-kalimah yang dapat menenangkan, seperti tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan daripada Tuhan. Agama ni bukan agama manusia, dia agama langit. Diturunkan daripada Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Ar-Rahman, iaitu dialah Allah yang mempunyai sifat-sifat Rahman, pengasih, penyayang. Mana mungkin yang mencipta 7 petala langit dan bumi menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman,
lalu menurunkan agama untuk buat orang susah, payah. Mustahil. Bahkan kejadian alam, langit dan bumi, semuanya merujuk kepada pencipta yang begitu pemurah. Dia adalah Ar-Rahman alal arsyistawa, yang beristiwa di atas arasy. Dia memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, serta yang ada antara keduanya dan yang ada di bawah tanah di dalam perut bumi. Maka zat yang memiliki kesemua ini, segala-galanya, atas langit ke bawah bumi, dalam tanah bumi, zat yang mempunyai segala-galanya dengan sifat pengasih penyayang, maka yang mengikuti petunjuknya pasti mendapat kebahagiaan, ketenangan, dan juga kesenangan. Bila mana kita mengikut petunjuk kepada pencipta langit dan bumi, bererti kita sedang mengikut arus dia. Yang turunkan agama ini adalah yang cipta alam. Bererti mengikuti petunjuk, mengikuti arus alam. Kita kalau ikut arus itu biasanya senang. Kalau kita masuk dalam air, kita ikut arus, dia lancar. Tapi kalau kita cuba nak melawan, menongkah, itu payah, susah. Yang mengikut ini akan dapat ketenangan, kesenangan. Tetapi yang melawannya, itulah sebenarnya yang susah. Boleh jadi ini antara rahsia kenapa seorang sahabat yang namanya Umar memeluk Islam. Kita semua tahu cerita Umar memeluk Islam ini, antara latar belakang dan faktor utamanya ialah surah Taha. Walaupun dia Umar, dia seorang pemimpin, dia ada pengaruh, dia ada kuasa, tetapi adakah dia bahagia? Tidak. Akhirnya kemarahan Umar melihat penduduk Mekah mula berubah agama dan kepercayaan mereka, menjadikan Umar mahu menyelesaikannya dengan membunuh baginda SAW. Berjalan di pasar-pasar dengan wajah yang bengis, memegang senjata, memegang pedangnya. Lalu bila ada sahabat yang menyembunyikan iman, dia tengok keadaan Umar, dia tahu benda ni bahaya. Lalu dengan berhati-hati dia tanya, Umar, kau macam ada masalah? Ya, aku nak bunuh Muhammad, bawa agama baru, pecah belahkan keluarga. Jadi sahabat yang takut ni kata, yalah, kau nak cari Muhammad, adik sendiri pun masuk Islam. Adik kepada Umar, Fatimah binti Al-Khattab, adik sendiri pun masuk Islam. Umar bila dapat tahu perkara itu, maka marah dia. Terus dia menuju ke rumah Fatimah binti Al-Khattab. Kita pun tahulah, bila ketuk pintu tu, orang dekat dalam tu, Fatimah binti Al-Khattab, suaminya, Sa'id bin Zaid,
dan juga guru yang mengajarkan Quran kepada mereka. 3 orang dalam tu. Dengar je ketuk tu, semua tahu Omar. Kita tak boleh bayang macam mana dia ketuk pintu ni. Dekat mana-mana tempat pun kalau dengar ketuk ni, orang mesti kata Omar. Lain macam. Jadi bila Omar dapat masuk, dia pukul adik ipar dia lah, suami kepada Fatimah bintil Khattab, dipukul. Apabila Fatimah cuba pertahankan, Fatimah juga dipukul sehingga berdarah. Boleh jadi keadaan tu juga Umar rasa bersalah. Orang Arab dia ada satu ikatan keluarga yang kuat. Dia ada semangat kabilah dia. Macam mana dia boleh pukul adik sendiri, emosi. Tapi apa yang menarik perhatian Umar ialah beberapa lembaran yang padanya ada tulisan, yang ketika itu tak ramai orang Arab yang mampu membaca. Lalu Umar minta, apa benda kau baca mesej ni? Adik dia menghalang, kamu najis, tak boleh pegang, kalau nak bersihkan diri. Dia Umar mungkin dah lembut tadi, tengok adik dia berdarah, adik ipar dia pun dah lembik. Akhirnya dia mengalah, dia bersihkan diri. Bersihkan diri dengan makna mungkin cara mereka lah, basuh muka ke basuh tangan. Takkanlah dia pandai mandi wajib kan, tak masuk Islam, tak tiba-tiba sahaja aku mandi wajib pula. Jadi bersihkan dengan mungkin makna seperti basuh tangan, begitulah, sebagai menghormati lembaran ini. Lalu bila diserahkan kepada Umar lembaran tersebut, maka yang dia baca ialah Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran ini untuk buat engkau rasa susah, melainkan dia peringatan. Diturunkan daripada pencipta bumi dan langit yang tinggi, memiliki segala-galanya. Dia adalah Ar-Rahman. Sampailah pada ayat Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ayat-ayat ini menusuk jantung hati Umar. Pintu hidayah diketuk, dan bila hidayah itu masuk, dia tidak dapat dibendung lagi. Lalu Umar kata, kalau macam ni aku pun nak ikut. Bila Umar sebut kalimah itu, Khabbab yang guru kepada dia pun datang, dia pun keluar. Rupanya dia ada tadi, dia menyorok lah kan. Biasalah apa-apa ustaz menyorok dulu. Jadi bila tu ustaz pun keluar, Umar, mungkin engkau adalah jawapan kepada doa Nabi. Aku pernah dengar Nabi doa, ya Allah, kuatkanlah Islam, kuatkanlah agama ini dengan keislaman salah satu daripada 2 Umar. Sama ada Umar Al-Khattab ataupun Umar ibn Hisham. Amr ibn Hisham itu gelaran, itu nama sebenar bagi Abu Jahal. Mungkin engkau lah. Umar pun terkejut, engkau ada banyak ada, menyuruh tadi, takut kena pukul. Lalu Umar pun keluar terus, pergi sekali lagi ke kota Mekah. Wajahnya kali ini berbeza. Kalau tadi wajahnya bengis, tapi kali ini wajahnya wajah seorang pencari kebenaran. Lalu sahabat yang mula-mula tadi nampak keadaan berbeza mula bertanya, Umar, seolah-olah kau mencari sesuatu. Lalu Umar kata, ya, aku cari Muhammad. Untuk apa? Untuk aku mengikut ajaran dia. Sahabat tadi sebenarnya tahu,
Cuma tadi nak bagi tahu takut. Bila Umar sebut begitu, dia terus bagi tahu Muhammad ada dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pergilah. Umar pun pergi. Bila Umar ketuk pintu, semua dalam rumah tu tahu itu Umar. Subhanallah. Luar biasa sahabat. Semua tahu Umar. Kebetulan di dalam itu ada Hamzah yang merupakan pakcik Nabi dan baru saja memeluk Islam. Ya, orang lain takut, kecuali Hamzah. Relax, aku ada. Kalau dia nak baik, kita alu-alukan. Tapi kalau dia nak keburukan, aku akan melawan. Lalu bila buka, rupanya Umar, dan sememangnya Umar mahukan kebaikan. Lalu di hadapan baginda Umar mengungkapkan kalimah Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bertakbir seluruh yang ada di dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apa yang kita nak sebut ialah Umar yang selama ini sebagai pemimpin, penguasa, mempunyai pengaruh, ya, dihormati, disegani, tetapi rupanya selama ini mungkin hanya gambaran luaran, tetapi di dalamnya rasa sempit, rasa susah, rasa payah. Tetapi setelah mendapat hidayah, petunjuk, maka itu terus membezakan antara keadaan sebelum dan juga selepas. Baik, selepas mukaddimah yang kita bacakan tadi, surah Taha membentangkan kepada kita kisah Nabi Musa alaihi salam. Bermula daripada ayat yang ke-9. Bermula daripada ayat yang ke-9 sehinggalah ayat yang ke 99. Start ayat 9 sampailah ayat 99. Allah Ta'ala bentangkan kisah Musa. Panjang. Ada mukaddimah sikit, 8 ayat, 9 ayat. Masuk cerita Musa 9 sampai 99. Lepas tu penutup sampai 135 hadis. Bila kita baca kisah Musa, kita tengok dia bukanlah kisah yang menunjukkan kesenangan. Kita bila tengok cerita Nabi Musa, susah juga Musa ada bukan senang. Berdepan dengan Fir'aun, berdepan dengan Bani Israel yang banyak kerenah ni. Kita baca macam susah. Jadi yang mana katanya kalau ikut agama ini senang? Di sini kita perlu memahami perspektif kesenangan itu, ketenangan, kebahagiaan itu dari perspektif yang betul. Bila sebut ikut agama ini memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dia bukanlah bermaksud kita tak buat apa-apa. Bukan maknanya relax, goyang kaki. Bukan begitu. Hidup dengan petunjuk wahyu, hidup berdasarkan panduan dan pedoman agama, itu adalah hidup mengajak manusia kepada agama. Seperti Musa mengabdikan seluruh kehidupan dia untuk agamanya, untuk Allah. Dia menempuh ujian, kepayahan,
kesusahan, tribulasi dahsyat. Benar. Tetapi kalau kita tanya antara Musa dengan Fir'aun, siapa bahagia? Kita akan kata Musa. Walaupun Fir'aun itu ada kuasa, bahkan penguasa yang ada kehebatan dia, tapi di akhirnya kita kata dia bukan orang bahagia. Walaupun duduk di istana dan singgah sana, tetapi Musa walaupun dengan keadaannya, kehidupannya, tetapi inilah orang yang bahagia. Jadi perspektif bahagia itu perlu kita betulkan juga. Bukan senang tu tak buat apa-apa. Tak. Senang itu ialah pada mengambil petunjuk dan panduan agama. Beragama berdasarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada kebahagiaan. Dan kita dapati dalam kisah Musa ini, kita perhatikan begitu banyak ayat-ayat yang kita kata ayat-ayat yang menyuntik bahagia. Contoh, bila mana Musa wa hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepada engkau wahai Muhammad cerita Nabi Musa ketika dia melihat api, lalu berkata ia kepada isterinya, berhentilah, tunggu, sesungguhnya aku ada melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu sebahagian daripadanya, atau aku dapat di tempat itu penunjuk jalan. Maka apabila dia sampai di tempat api itu, kedengaran dia diseru, ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Bukalah kasutmu kerana engkau berada di lembah tua yang suci. Aku telah memilihmu menjadi Rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepada kamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Tuan-tuan, bayangkan satu orang manusia yang mendengar langsung kalam Tuhan. Bayangkan keadaan seseorang yang berbicara langsung